الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua puan-puan sekalian? Macam 6 orang yang jawab. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Oh, ada mic bawah ni. Kena. Alhamdulillah, moga-moga sentiasa Allah berikan kepada kita nikmat kesihatan. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukur alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan. Selama-lamanya sentiasa tiada lain hanya kepada Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Dialah Allah yang mentadbir semesta alam ini, yang mentadbir di daratan, di lautan, jauh di atas langit sana, dan begitu juga apa-apa yang berada di dalam muka bumi Allah ini. Syukur alhamdulillah dipanjangkan umur dan usia kita memasuki tahun yang baru 1448 Hijriyah. Ya, tidak salah puan-puan. Itulah nombornya ya. Itulah nombornya 1448 tahun yang lepas. Baginda Nabi SAW telah meninggalkan kita. Itulah nombornya, tidak salah. Namun tidaklah Nabi SAW pergi begitu sahaja. Beliau meninggalkan kepada kita Al-Quran dan sunnahnya. Beruntung dan berjayalah orang-orang yang di dalam sepanjang kehidupannya hidup dengan berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sangat beruntung dan pasti berjaya. Bahkan bukan beruntung dan berjaya di dunia, jauh lebih penting kejayaan ini kita inginkan, kita harapkan saat berada di hari akhirat nanti. Ketika dunia bergerak pantas dari tahun, terasa seperti sebulan, yang sebulan seperti seminggu, begitulah saban hari bergerak pantas. Selamatkan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka leka dan lalai dengan dunia yang sementara ini. Jangan hanya setiap pagi bangun dari tidur hanya memikirkan tentang urusan kerjaya semata-mata. Pastikan setiap yang kita lakukan mendapat pahala, redanya Allah Subhanahu wa taala. Mulakan setiap apa yang kita nak lakukan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan akhiri dengan
Alhamdulillah. Menguruskan rumah tangga, menguruskan kerjaya boleh mendatangkan pahala. Jika itu diletakkan Allah di hadapan. Jangan diletakkan dunia ini di hadapan. Betapa ramai dalam sejarah yang lepas diceritakan di dalam Al-Quran, umat-umat mereka-mereka yang diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hijrah pada tahun ini ada beza dengan yang lepas-lepas. Hijrah yang jauh lebih penting adalah dari sudut ilmu, dari sudut ibadah, ilmu akhirat. Semua ini sebagai bekalan dan persiapan untuk kita menempuh alam yang kekal abadi selama-lamanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para as-salafus salih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Terima kasih semua ibu-ibu muslimat surah An-Nur yang bercahaya semuanya. An-Nur, betul tak? Bercahaya, Masya Allah. Cahaya yang jauh lebih penting adalah saat kita berada di alam barzakh nanti. Cahaya yang jauh lebih penting yang kita harapkan sangat saat kita berada nanti di hari akhirat, di masyarnya Allah. Jika di dunia yang sementara ini cahaya pun penting, maka apatah lagi saat berada di alam yang selepas ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pagi ini. Moga-moga setiap langkah gerak yang tadi mula keluar dari rumah sampai ke sini ada pahala yang dicatat untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa sempat kira berapa langkah dia sampai ke sini dari rumah tadi? La ilah. Habis satu kelas ni kalau dia boleh jawab tu. Sempat pula dia mengira. Tapi sekarang ada yang jam tu kan? Alah, yang diorang duk brisk walk tu kan? 200 step. Ini ada yang jemaah baru balik haji ni, selama 40 hari dia tulis kat Facebook dia, satu berita yang baru juga. Saya yang dah pergi haji 3 kali pun tak berkira tu. Dia kira selama 40 hari dia pergi Arafah, Mina, Muzdalifah, Tawaf, Sa'i sampai Madinah semua. Sampai ke airport Jeddah nak balik tu, perjalanan dia 370 km. Wih, dari Shah Alam ni ke mana? 370 km. Dia bukan langkah tu mesti ratus ribu juta, tak tahu lah. Tapi kilometer tu. Dari Shah Alam 370 km ni sampai mana? Ipoh sampai apa? Atas lagi. Oh, dah sampai Batu Kurau, dah makan durian lah. La ilaha illallah. Durian pun dah murah Shah Alam pun. Sekilo 50 sen. Tahu kan? 370 km. Haji membina umat. Tu tema dia tu surah Al-Hajj yang lepas tu. Kita dah habis kan surah Al-Hajj kan? Ya, tu surah Al-Hajj yang lepas. Jun yang lepas. Rupanya 40 hari tu sejauh itu. Mana boleh dia elak? Apa dia boleh elak? Tak nak pergi Arafah. Tak nak pergi Sa'i. Jauh lah Zat. Sehala 400 meter. Tak boleh. Kena buat tu rukun haji tu kan. Nanti pergi umrah lagi kan. Lama duduk 40 hari tu. Total dia sampai airport Jeddah nak balik KLIA, nak balik KL tu 370 km. Dia set dekat jam dia. Saya pun tak pernah terfikir nak ngira benda tu kan. Hebat. Menjadi apa dia? Semangat. Sebab tu haji yang akan datang ni, tabung haji berikan apa dia? Syarat apa dia? 2. Ada kewangan, sihat kesihatan. Ada duit tak sihat? No way juga. Ada sihat tak ada duit? Tak boleh juga. Dua-dua kena datang serentak. Sebab tak nak. Panjang cerita tu nanti pasal hospital di sana tu. Baik, kita pergi pada surah yang baru Al-Mu'minun pagi ini Buku kita muka surat 46. Ya betul. 46. Surah yang pertama pada juzuk ke-18. Surah Al-Mu'minun, muka surat pertama dia tu adalah permulaan juzuk ke-18.
Di dalam Al-Quran muka surat 342. Tidak ada terjemahan yang lain. Perkataan Al-Mu'minun. Apa terjemahannya? Orang-orang yang beriman. Dia ramai ya. Kalau seorang Al-Mu'min. Kalau ramai Al-Mu'minun. Tambah waw. Tambah waw dan nun di hujung. Al-Mu'minun ramai. Pada nama surah ini pun dah kita dapat pengajaran tu. Orang-orang yang beriman. Bukan seorang. Kalau seorang tadi apa sebutannya? Al-Mu'min. Boleh ni terus dia 3 ni. Boleh kan? Bila sebulan sekali jumpa. La ilaha illallah. Tak macam di Ijuk tu. Kelas tu setiap minggu kena datang saya. Jadi mereka dah setiap minggu jumpa ni sebulan sekali. Setahun? Kena ponteng lagi? La ilaha illallah. Tak kadang saya ponteng. Tak kadang sini ada program. Betul tak? So kena masuk gear 3, 4 terus. Tak boleh lambat-lambat. Jadi pada nama surah ini Al-Mu'minun. Iaitu orang-orang yang beriman. Di situ dah ada pengajaran untuk kita. Apa dia? Dalam rumah kita ada berapa orang anak. Dalam keluarga kita, keluarga perempuan, ada berapa orang. Termasuk dikira cucunya. Semua ini mesti jadi orang yang beriman. Dengan Islam saja. Lahir tu Islam tu ramai. Lahir Islam tu ramai. Mana datang nyamuk pagi-pagi ni? Di bawah lah. Nyamuk-nyamuk. Nampak tak? Pada nama surah ini pun dah ada pengajaran. Jangan saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Jangan kita, jangan perempuan sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Yang fikir untuk meningkatkan keimanan. Di mana anak-anak dan cucu? Itu penting. Itu kan kita baca, hafal ayatnya menjadi wirid pula orang-orang Melayu kita ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sambung-sambung. Apa dia? Habiskan je lah Ustaz. Kami tadi tu cuba-cuba je. Harisun alaikum bil mu'minin. Nampak tu perkataannya. Ini adalah harapan besar. Nabi kita SAW apa dia? Harisun alaikum bil mu'minin. Ini adalah ayat second last akhir surah At-Taubah. Agar kamu harisun alaikum bil mu'minin. Benar-benar kamu semua umatku jadi orang yang beriman. Bukan Nabi mengharap di situ jadi orang Islam sahaja. Ayat itu bukan harisun alaikum bil muslimin. Tetapi harisun alaikum bil mu'minin. Itu yang paling payah. Iman ini boleh bertambah dan boleh berkurang. Itu dalam surah Al-Anfal dulu. Ayat 2. Soalan. Siapa yang menguruskan iman kita bertambah dan berkurang? Apa jawapan? Mana boleh salahkan Allah? Kita diri sendiri. Mandai je salahkan Allah. Allah dah bagi landasan, dah bagi laluan, dah bagi panduan. Tadi mari datang Nabi, ada Al-Quran dan Sunnah. Tu lah cara pergi ikut untuk naikkan, tingkatkan keimanan. Pandai jawab Allah pula. Banyak zikir, banyak solat, banyak baca Quran, tambahlah iman. Mari datang soalan. Ada orang tanya kat seorang syekh ni. Syekh, macam mana kita nak tahu iman kita hari ni bertambah? Dia bukan macam phone. Tahu bateri tu berkurang, mari cocok cas. Tumpang cas tu sebenarnya tak izin nak cas ni. Kan tahu kurang, kita pergi cas kan? Sebelah tu ada bar bateri kurang, pergi cas. Sebelah lagi ada signal lain kan. Lagi kita dalam lift, lagi naik tinggi, ada lagi tak signalnya? Dia jadi hilang kan. Lagi kita masuk basement, kalau parking tu dia ada kan 3-4 basement, lagi hilang. Kita yang ada ke urgent penting nak call, kena keluar lah, cari signal. Senanglah kita tahu benda tu ada signal. Ni iman ni ada signal lah. Tambah dan berkurang. Dia bukan pada kepiah. Dia bukan pada telekung Siti Khadijah. Kan? Dia di dalam. Iman dan takwa di dalam. Itu kan Nabi sebut dalam hadis. At-taqwa, Nabi buat gini. At-taqwa hahuna, dalam ni. Bukan Nabi sebut at-taqwa ni pakaian. At-taqwa ni asqaban. No.
at-taqwa di dalam. Jadi bila ditanya kat Syekh tu, Syekh macam mana kita nak tahu hari ni iman saya gini, kita nak tahu kan level mana? Senang dia kata. Satu hari 5 kali kita boleh cek iman kita tu di level mana. Kita ada solat fardu sehari 5 kali. Saat masuk waktu tu, dia bukan kena tunggu dengar azan. Kalau nak kata kena tunggu dengar azan, tu zaman dulu yang tak ada speaker tu, lagi payah kan nak dengar tu kan, yang kalau jauh dari surau masjid. Masing-masing kan dah sudah sedia maklum, Zuhur sekarang kau apa? Jeling ke kawan pula, apa? 1.20. Kurang lebih kan, tu area dia kan. Nanti asar 4.30 ke 4.45. Nanti maghrib 7.20 ke 7.30. Tengok kawasan lah dalam Malaysia ni tu sikit-sikit je beza dia. 3-4 minit je. Maknanya sejak kita kecil sampai sekarang tahu kan. Tak perlu tunggu. Nak masuk waktu belum ha? Tak dengar pun Bilal tu azan. La ilaha illallah. Kalau macam tu tak bila nak berbukanya. Berbuka puasa yang wajib yang sunat tu dengar azan ke masuk waktu? Masuk waktu. Kena Bilal masa tu mikrofon dia rosak. Tak dengar. Tak buka lah kita dah 7.45. Poin saya apa dia? Semua kita sudah sedia maklum kan? Waktu solat yang 5 ni. Kata Syekh ni tadi kepada lelaki yang tanya. Itu senang je. Saat tibanya waktu solat yang 5 tu. Di mana kau? Apa yang sedang anda buat? Adakah bergegas nak pergi tempat solat? Ataupun masih meneruskan urusan dunia ni? Itu saja. Jika baru masuk, terdetik hati kita. Oh, awal lagi ya. Tu dia tahu dah tu level iman dia. Macam tu punya 100% ke? Kalau dah dengar pula rumahnya dekat, dengar lah pula Bilal tu dah komat. Oh, tak apa lah, baru komat. Tu rasa-rasa 100% ke? 90% ke? Sendiri tahu tu. Dia kalau imam dah habis, kawan-kawan pun dah keluar surau, kita masih kat rumah, tu berapa peratus rasanya? Tu dah kalau Zuhur pun pukul 3.45, pukul 4 tu berapa peratus? Masing-masing tahu jawapan. Dia tak payah nak tengok orang bagi tahu ke kita berapa persen kita punya iman. Sendiri boleh tahu. Sendiri boleh tahu. Apa kata Nabil dulu? Sendiri mau ingat. Lu fikirlah. Tu kan kata Nabil Raja Lawak tu kan. Fikirlah sendiri. Apa yang susah? Tu sahaja. Jadi orang yang 100% imannya pada hari itu, belum lagi masuk waktu dia sudah apa dia? Ready dengan wudu, ready dengan pakaian, dah ready nak berhenti urusan dunia, dah ready. Itu hebat tu. Perempuan kenal, Prof Kamil, kenalkan arwah Prof Kamil. Prof Kamil. Prof Kamil. Prof Travelog Haji. Buku dia tu Travelog Haji tu. Ramai jemaah haji beli kan. Arwah meninggal di Hospital Baru Puncak Alam tu kan. Zaman saya belajar tu dia datang. Sebab dia mengajar di universiti sebelah kami. Di Madinah tu. University Taibah. Jadi masa tu saya dengan kawan-kawan dekat dalam rumah persatuan. Mana YDP? Mana ketua pelajar masa tu saya YDP? Saya. Kawan-kawan duk tunjuk. Ni Fidausnya. Dia bagi 500 rial. Pergi belanja kawan lah. Seronok aku. Lagi pergi makan dengan kawan-kawan yang ada rezeki. Tapi dia cakap macam ni. Masa dia bagi tu dia cakap macam ni. Ustaz, doakan saya lah nak meninggal di Madinah ni. Hebat dia. Kan kita pergi Masjid Nabi, bawah dia ada toilet kan. Ada juga parking kereta. Perasan nak parking kereta bawah tu? Dalam parking bawah Masjid Nabi ni ada parking kereta. Sekali masuk 2 rial. Tapi Prof kami ni dia bukan masuk macam tu 2 rial. Dia subscribe sepanjang tahun lot parking dia tu. Maknanya kalau dia tak datang, parking dia kosong lah. Maknanya dia dah subscribe. Solat 5 waktu dia akan solat dalam Raudhah. Itu zaman tu lah. Sekarang ada nusuk kan. Dah payah lah. Dia nak meninggal di Madinah. Tapi Allah tak rezekikan. Kenapa nama dia saya sebut? Bercakap tentang solat 5 waktu ni tadi macam ni. Masa dia dah balik kat Malaysia ni, dia sambung kerja dia. Jadi pensyarah di sini kan. Siapa yang nak jemput dia ceramah, kena ingat syarat dia ni. Jangan kena waktu solat Zuhur dan Asar. Maknanya kalau nak panggil dia ceramah sesi pagi tu,
Maksimum kena berhenti majlis tu 12.30. Sebab dia dah ready pergi solat zuhur. Dia kalau nanti jemputan tu 12.30, Prof datang 12.30, kita punya sampai pukul 2, confirm dia tak datang. Dia cari orang lain lah. Dan kalau nanti sesi petang mula pukul 2, 2.30, maksimum sampai pukul 4. Macam tu bagus. Dan kalau kita tengok YouTube ni ceramah dia kata, mesti anda akan kalau cari di YouTube ni, Prof kami punya ceramah ni, mesti dia akan ulang, dia kerap ulang benda ni. Tuan-tuan, setahun kita ni, jemaah Malaysia ni, pergi haji 30,000 orang. Dan setahun jemaah Malaysia ni pergi umrah, setahun sekitar 200,000 orang. Totalkanlah dengan jumlah tu 10 tahun lepas. Darab kan? Tak ke sejuta tu. Kalau umrah saja 5 tahun dah sejuta kan? Kalau 10 tahun dah 2 juta. Campur sikit lagi tadi dengan yang pergi haji, cincai-cincai lah 3 juta. Mana orang-orang yang dah balik umrah, balik haji, balik tanah suci ni saat solat 5 waktu di tempat masing-masing ni? Mana ni? Faham maksud dia tu? Sebab kita masa di Mekah tu, solat di bilik ke solat Masjidil Haram? Baik tak payah pergi kalau nak solat di bilik kan? Dia kalau dah azan baru nak keluar bilik dari hotel dekat Mekah tu, apa alamatnya? Terima kasih, solat depan hotel lah. Tak ada. Kita mesti akan apa dia? Sebelum azan. Macam semalam Jumaat kan? 2 jam sebelum. Dah kena keluar hotel. Tu mana tu? Setelah pulang ke tanah air masing-masing, tu mana pergi tu? Kesan. Yang katanya haji yang mabrur, umrah yang makbul tu mana? Yang kita takut orang kita pergi tanah suci ni ikut-ikutan. Jadi trending. Itu yang kita tak nak. Maaf, ada yang dah balik masih tudung tak sempurna. Ada yang lelaki dah balik masih memakai. Masih ni yang kita takut. La ilaha illallah. Mana kesan? Dan tolong bagi tahu saya, mana lagi tanah bumi yang selain Mekah Madinah ni yang suci dan mulia? Selain 2 tanah suci ni, mana lagi? Palestin. Tapi kan caranya tidak sama. Di Mekah itu 100 kali ganda. Di Madinah 1000 kali ganda. Di Madinah 1000. Di Mekah 100,000 kali ganda. Di Palestin 500 kali ganda. Tapi bukan senang nak pergi Palestin sekarang kan. Yang mudahnya kita nak pergi umrah. Kesan tu mana? Kembali kita. Orang-orang yang beriman. Dalam buku kita, muka surat 46, ada banyak juga anak panah ni. Apa kata Tuan Fazrul atas kali? Al-mu'minun bermaksud orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang mendapat kejayaan, anak panah yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Adapun ada lagi anak panah sebelah kanan tu, atas kali tu. Surah ini diawali dengan penyataan bahawa orang beriman tetap akan mendapat kemenangan. Boleh tambah di situ ya puan-puan? Kemenangan dunia dan kita tak nak dunia sahaja menang. Yang jauh lebih penting adalah akhir. Tetapi jangan tinggalkan dunia. Dunia akhirat kita nak berjaya. Itulah sebab kita baca doa. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati. Apa tu? Dunia akhirat kita nak berjaya. Dan kemuncak kejayaan di hari akhirat dalam doa tu apa dia tadi? Habiskan doa tu tadi. Baik, macam tersangkut pula. Habiskan doa tadi tu. Ya, habiskan. Ya, ini kemuncak kejayaan di hari akhirat. Wa qina azab. Jauhkan kami ya Allah daripada azab. Itu kejayaan. Masuk ke dalam neraka, gagal lah tu. Cantik cerita tentang kemuncak kejayaan dalam doa tersebut. Jadi tadi tulis kat situ kemenangan apa dia? Dunia akhirat. Itu mempunyai beberapa ciri. Orang-orang yang beriman yang berjaya dunia akhirat tu ada beberapa ciri tu. Nanti dalam Al-Quran kita muka surat 342 tu cirinya daripada ayat 1 sampai ayat 9. Itu ciri-ciri dia. Adapun surah ini diakhiri dengan
Tengah anak panah di bawah dia. Peringatan. Oh, maknanya hujung surah ini ada peringatan. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, syirik dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita apa dia? Menduakan Allah. Company, syarikat. Kita pun sebut syarikat. Company itu. Menduakan Allah. Sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, perhitungan terpulang kepadanya. Hisab itu perhitungan. Mereka tidak akan mendapat kemenangan. Ya mungkin di dunia orang nampak dia berjaya, tetapi di hari akhirat, ke dalam neraka dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mahu orang-orang yang beriman supaya minta keampunan dan rahmat daripadanya. Di hujung surah Al-Mu'minun ini ada Allah minta kepada kita agar sentiasa mohon keampunan dan mohon rahmat. Cuba kita tengok sekejap hujung surah Al-Mu'minun ini. Muka surat 349 Al-Quran. Ayatnya yang terakhir adalah 118. Betul tak? Jumpa ke tidak? Ya, ayat yang terakhir itu. Ini adalah perintah ya. Wa qur rabbighfir warham. Tuh, ighfir warham. Ampunkan aku dan rahmatilah aku. Dua doa ini ada tak dalam solat kita? Di mana? Di mana sebutan ni sama dalam solat kita? Di mana? Duduk antara dua Duduk antara dua sujud ada berapa doa? Ada yang jawab 7, ada yang tak jawab, ada yang takut, ada yang tunduk. 8 doa. Ustaz jangan tanya lagi Rasa saya nak tanya apa dia? Apa terjemahan 8 doa dalam 2 sujud? Tu jangan tanya. Tanya bulan depan. Sempat kami ulang kaji. Balik cari Itu penting doa 8 dalam duduk antara 2 sujud. Tu kan ada wajburni. Apa maksud wajburni? Cukup. Dia jawab dia lebih kurang cukup. Itu penting. Wajburni dua makna. Cukupkan aku ataupun berikan kekuatan kepadaku. Allah itu Al-Jabbar, yang maha kuat. Maknanya kita ni lemah. Kan kita ni lemah. Banyak benda yang kita tak boleh nak buat. Yang paling penting dalam sudut ibadah, kita mohon kepada Allah berikan kekuatan. Boleh solat dengan sempurna, berdiri. Kan? Tu perkataannya apa tadi? Wajburni. Boleh 8 tu Tak nak tanya, saya tak nak tanya. Kalau kena cek seorang-seorang tu, takut sangkut. Balik ulang kaji tau. 8 tu penting. Antaranya, ighfir warham. Ampunkan aku dan rahmatilah aku. Wa anta khairur rahim. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, doa gini. Berilah keampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Dalam hidup kita, dua ni sangat penting. Kita kena bimbang dan takut jika Allah tak ampunkan dosa kita. Dan kita kena bimbang dan takut juga jika Allah tidak merahmati kita. Ini dua benda yang penting. Bayangkan orang yang tak solat tu. Jumpa tak dia doa yang 8 tadi dalam solat tu? Dia tak jumpa. Sebab tu hidup kelang kabut. Confirmnya. Dia yang tak jumpa doa ni, dia tak solat. Baik, kembali kita di awal surah Al-Mu'minun. Apa lagi anak panah yang ada? Anak panah yang ketiga. Ada cerita tentang sentiasa menghayati kejadian alam. Ciri orang yang beriman ni, dia keluar, dia ternampak matahari, sekali dia nampak pelangi, dia nampak bukit. Itulah ciptaan Allah kan. Malam nampak bulan, bintang. Malam tadi ada yang pergi candak sotong kat. Orang candak sotong kat mana? Nganuan, lemas. Bot terbalik. Tinggal. Sempat tadi saya sebelum subuh tengok jap. Mereka geng-geng pancing ni kan. Seorang. Di tengah laut bergelora, angin kuat di sana. Ada yang selamat. 8 orang selamat, seorang meninggal. Malam nampak apa tadi? Bintang dan bulan. Bintang menjadi petunjuk bagi nelayan. Kita mungkin kat Shah Alam ni, rasa je bintang. Lagi aku kecil macam tu juga ke dia sampai aku sekarang. Tak, nelayan di laut dia guna tu sebagai petunjuk.
Tunjuk. Cuma moden sekarang dia ada alat lah navigasi kan. Map dia tu. Yang dulu-dulu memerlukan bintang. Jadi antara ciri orang yang beriman ni, anak panah yang ketiga apa dia? Sentiasa menghayati kejadian saya nak ingatkan kita semua. Tu, seminggu, 2 minggu lepas. Apa yang berlaku di Venezuela? Kuat kan? 70,000 orang mati. Itu yang dah dijumpai. Yang tak dijumpai, tengok video dia. Depan mata diorang. Ram kondominium 20 tingkat runtuh. Macam main Lego. Cucu perempuan macam main Lego. Tarik tu kan. Orang macam main Uno. Main Uno tahu main Uno kan. Salah tarik dia Tengok video tu kan. Satu kondominium 1,000 orang tak lari. Kejadian alam. Menghayati. Apa pengajaran kepada kita? Itu zilzal. Gempa sekarang zaman kita namanya zilzal. Tetapi dalam Al-Quran perkataannya, surah tu nama dia apa? Apa nama surah tu? Zalzalah. Az-zalzalah. Bukan az-zilzalah. Beza zai itu berbaris atas dan bawah kan? Beza. Kalau surah itu dalam Al-Quran baris atas zai itu. Zalzalah. Kalau gempa atas dunia ni sekarang ni zilzal. Tak boleh panggil zalzal. Kenapa? Kerana nanti saat berlakunya kiamat, dia punya gempa lagi dahsyat. Entah-entah kalau dia punya alat tu nak cek skala Richter tu, rosak terus lah. Itu nanti di juzuk 30 cerita tentang kiamat. Baik, turun lagi di bawah. Rupanya dalam surah Al-Mu'minun ini ada kisah Nabi. Siapa yang tak beriman dengan Nabi Nuh sampai tak nak naik kapal tu? Anak dan isteri dia. Anaknya yang bernama Encik Qan'an. Encik tu saya tambah lah. Nah, ini memang encik lah pun kan. Mr. Qan'an. Dan isterinya. Apa maknanya di situ? Iman tak dapat di... tu kata Raihan. Jangan suruh saya nyanyi sudah. Dia tidak berada di tepian. Tu kata Raihan. Nampak tu? Suaminya seorang Nabi dan Rasul. Kan kita dah sebut sebelum ni. Rasul yang pertama adalah, siapa nama dia? Macam-macam jawapannya pagi ni. Dengar baik perkataan saya. Nabi yang pertama, siapa nama dia? Dah macam takut lagi. Takut dia nak jawab. Okey, soalan yang kedua. Rasul yang pertama, siapa nama dia? Salah. Nabi yang pertama Adam. Rasul yang pertama Nuh. Takkan baru tahu? Adam. Yang tepat, Rasul yang pertama adalah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dia Nabi, tapi dia Adam, Idris, Nuh. Dia Nabi yang ketiga, tapi dia Rasul yang pertama. Apa sekarang soalan anda kepada saya bila saya dah sebut macam ni? Saya kena ada soalan. Bagus, tak ada soalan. Ya, dia kena ada umat. Rasul dia ada umat. Nabi Adam dan Idris, Adam, Idris, dia tak ada umat. Dia hanya ada family dia saja. Dia tak ada umat lagi. Nabi kita SAW bersabda, para Nabi itu lebih daripada 120,000 para Nabi. Yang itu, ada yang ada umat, ada yang tiada umat. Bermula pada zaman Nabi Nuh, baru ada umat. Jadi, ta'rifan Nabi apa dia? Wahyu yang sampai kepada dia untuk diri dia dan orang sekitar dia sahaja. Dan kalau dia tak nak sampaikan pun, bukan satu dosa. Tetapi kalau Rasul, wahyu sampai kepada dia menjadi satu kewajipan dia kena sampai. Dia tak boleh untuk kroni-kroni kawan-kawan dan saudara mara je. No. Asal jumpa je manusia, amanah tanggungjawab. Itu Rasul. Kesian Nabi Nuh. Siang malam. Itu nanti dalam surah Nuh. Firmannya Allah. Ini ucapan Nabi Nuh. Allah gambarkan dalam surah Nuh. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Apa maksud laylan? Apa maksud laylan? Laila Majnun kata Piramli tu. Malam. Majnun apa dia? Malam je gila. Gila je mah. Kata Piramli, Laila Majnun.
Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, ngadu dia kepada Allah. 1000 tahun kerja dakwah. Dalam buku sirah disebutkan sekitar 80 ke 100 orang je beriman dengan dia. Punya panjang 1000 tahun buat kerja dakwah. Sampai akhirnya dia angkat tangan mohon mengadu pada Allah. Ya Tuhanku, aku berdakwah ngajak orang beriman kepadamu siang dan lailan malam, naharan siang. Siang malam. Maknanya dia tak ada punch card. Dia tak ada punch card. Pukul 8 sampai pukul 5 tak ada. Asal dia jumpa orang, dakwah. Sian. Dalam surah itu disebutkan, bila dia pergi dekat manusia ni, ada yang tutup telinga. Ni ada yang tutup telinga sedang saya bercakap. Paling-paling pun tutup sebab ngan malam tadi kiam mulai. Tutup mata boleh jangan tutup tali. Ini umat Nabi Nuh ni, bila Nabi Nuh sampai, sini depan Nabi Nuh. Cakap. Jahat. Tu dalam surah Nuh. Bukan takat tu saja puan. Dalam ayat tu pun sambungan ayatnya, dia angkat baju dia, dia tutup muka dia. Rasa-rasa kenapa dia tutup muka? Supaya Nuh tak kenal aku ni. Kalau boleh bukan semalam dah jumpa engkau ke? Nampak? Saya kira tak pernah lah sepanjang saya berkongsi orang buat macam tu. Tutup telinga dan angkat baju tak pernah. Sian kat Nabi Nuh. Berapa tahun dia buat kerja dakwah? 1000. Akhirnya siapa yang tadi tak beriman? Isteri dan anaknya. Kesian. Boleh je orang lain tu cakap ke dia macam, dok ajak kami, anak kau dan isteri kau pun tak beriman. Apalagi kami ni. Boleh tak yang lain cakap macam tu? Sama macam Nabi Ibrahim pun. Dok ajak orang pecah berhala kan. Siapa yang tak beriman dengan dia tu? Ayah dia sendiri, Azar. Boleh je. Orang-orang zaman Nabi Ibrahim, dok sibuk ajak kami. Ayah kau tu buat patung lagi, ada kilang berhala lagi. Ujian. Mereka ini ulul azmi. So, kisah Nabi Nuh tentang keimanan ada juga dalam surah. Turun lagi di bawah. Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan kaum. Tengok tangan saya. Adam, Idris, Nuh, Hud. Hud ini kaum dia namanya apa dia ni? Ad, kaum Ad. Kaum Ad. Bila dah banjir besar tu semua kan. Kemudian yang selamat 80 ke 100 orang dalam bahtera Nabi Nuh tu, kemudian habis umur mereka tu semua, mari umat yang baru itu datang Nabi Hud, nama kaumnya adalah kaum Ad. Ini pun kisah dia kita dah kongsi kaum Ad ini dalam surah Hud juzuk 12 dan juga dalam surah Al-Hijr juzuk ke-14. Nanti ada lagi ulangan kisahnya dalam surah Al-Ahqaf juzuk 26 dan juga dalam surah Al-Haqqatum Al-Haqqah juzuk 29. Bila sebut kaum Ad ni biasanya akan digandingkan dengan kaum selepas dia. Apa kaum selepas kaum Ad? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Ni tadi ni Ad. Kemudian Nabi Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi Saleh apa nama kaum dia? Kaum Samud. Kaum Samud. Biasanya Allah akan gandingkan sama kisah dua kaum ini. Kerana tempat tinggal mereka sama di dalam gunung ganang yang keras dan mereka punya fizikal tubuh badan tinggi. Berapa tahun? Maksudnya berapa tahun? Wallahu ta'ala alam. Setakat saya ni saya tak ada jawapan. Boleh cek balik . Tapi standard umur mereka berapa? Itu mungkin soalan juga. Dia masih lagi 1000 tahun. Dia sampai nanti kepada zaman Nabi selepas Nabi Soleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kemudian Ibrahim. Itu dia dah pergi ratus-ratus tahun. Sekitar 300 ke 200 tahun. Yang 5 terawal ni, yang sampai cecah 900 ke 1000 tahun. Apa kita rasa? Apa kita rasa? Bila saya sebut sekitar 1000, mungkin dah boleh bayanglah jarak dia tu kan. Sini 1000, sini 1000, sekitar 3-4 ribu tahun. Okay, bila kita dengar umur mereka ni ribu-ribu ratus-ratus tahun ni, kita yang Nabi sebut umatku sekitar 60-70 tahun ni, apa pengajaran kepada kita? Ataupun apa perasaan kita? Apa yang sedang kita berfikir?
Adakah kita rasa mereka tu yang panjang umur dapat lebih dalam sehari lebih 24 jam? 25 jam? 28? Tak, sama 24 jam. Gitulah matahari terbit dan matahari terbenam. Nanti besok terbit balik matahari. Siangnya 12 jam, malamnya 12, sama. Terlalu cepat kan? Itu Nabi sebut dalam hadis, antara tanda-tanda kiamat lah. Memang sebut jelas dalam hadis sahih. Yang setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan minggu. Jumaat ke Jumaat bagaikan sehari. Yang saya ngajar di Keramat tu lagi best. Kita datang dah lah sebulan 2 kali. Ada tempat sebulan sekali. Dia ingat baju kita pakai tu. La ilaha illallah. Bukan pakai baju ni ke hari tu datang? Saya kata isteri saya pun tak ingat baju apa saya keluar. Dia boleh ingat. Mungkin lah. Okay. So jadi persoalan yang paling penting kita kena ingat adalah bila kita tahu tadi umat yang sebelum kita ni 1000 tahun, kita pertamanya jangan rasa macam banyak lagi tak sempat nak buat. Sempat ke amalan ni untuk saya selamat? Sempat ke dengan amalan yang singkat ni masuk ke syurga? Jangan fikir gitu. Walaupun mungkin itulah kita fikirkan. Tetapi ada kelebihan yang Allah beri kepada umat ni, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada mereka. Antaranya cepat. Antaranya apa yang Allah beri ke kita tak beri kepada mereka? Antaranya silakan. Tu malam Al-Qadar. Perempuan di hadapan saya sudah berapa puluh tahun bertemu dengan Ramadan. Sudah berapa kali? Kalau umurnya 60 tahun, yelah tolak sikit lah zaman mula nak betul-betul jaga ibadah kan. Kurang-kurang 40 tahun dah jumpa betul-betul Ramadan tu lah. Betul-betul jaga tarawih kan. Betul-betul jaga 10 malam yang akhir. Yang siapa jaga 10 malam yang terakhir setiap tahun tu confirm ada bertemu malam Al-Qadar. Dia bukan nak kena tunggu air kolah jadi beku, pokok kelapa jadi sujud, baru kata malam tu Al-Qadar. Jaga je 10 yang akhir, terutama yang ganjil, confirm. Cuba darabkan. 1000 tahun tu bersamaan dengan 83 tahun. 83 tahun darabkan. Kata tadi 40. Cuba keluarkan kalkulator. Saya punya handset tengah cas. 83 darab 40 tu berapa dia punya jawapan tu puan? Yang ada phone di tangan. Nak sebut pun jadi susah dah ke? Akan tak lebih daripada, bukankah lebih sekarang daripada umur mereka tadi? Apa maksud tak jumpa tu? Ya. Apa maksud tak jumpa tu? Tak perlu. Ni kita kena betulkan ni. Asal dirikan malam 10 yang akhir, confirm you jumpa Al-Qadar. Confirm ada Al-Qadar. Bukan nak kena nanti malaikat ketuk. Assalamualaikum. Tadi solat. Ni confirm ya Al-Qadar. Tak ada. Asal hidupkan 10 yang confirm jumpa. Itu salah dia. Tapi depan saya ni, saya yakin lah yang mari datang surau takkan 10 yang akhir tu. Dia bermula bila? Yang kata 10 malam akhir tu, yang kata malam tu, ibadah malam tu, dia bermula bila? Perempuan? Maghrib. Nampak oh? Sebab tu kan, ni Ramadan akan datang ni, persiapan hari raya ni settlekan sebelum Ramadan. Rejab Syakban tu settlekan. Yang kata anak, yang kata cucu nak beli semua kuih raya, pelansir, baju raya ni, semua settlekan Rejab Syakban. Tu semua style saya lah setiap tahun. Supaya kita tak hilang fokus. Janganlah tertipu dengan iklan-iklan apa dia? Jualan hebat malam. Silat-silat kita datang, tinggal yang saki-baki. Tak ada saiz, tak ada warna. Rugi. Dua-dua rugi. Orang sibuk ke masjid surau, you lagi sibuk membeli belah. Dua-dua tak dapat. Saiz baju warna tak dapat. Hidup malam akhir 10 pun tak dapat. Ni betulkan ke anak-anak kita. Settle lah Rejab Syakban. Cuba kalau dah masuk Ramadan nak tempah dekat tukang jahit baju. Ada dia terima? Tak ada. 6 bulan sebelum.
Situ dah ada pengajaran. Boleh tadi kita jumlah berapa tadi? 3,000. Depan saya entah ada orang 50 tahun kot. Darabkan lagi lah. Nampak? Baru cerita malam Al-Qadar. Tu cerita yang ayat 160. Cuba buka sekarang. Ayat 160 surah Al-An'am. Lah tak baca lagi surah Al-Mu'minun ni apa cerita Zat? Nampak tu. Surah Al-An'am ayat 160. Kalau buka muka surat sebelah dia jadi surah Al-A'raf. Tapi sekarang buka surah Al-An'am 160. Saya very confident mesti kita dah gariskan ayat tu. Kalau Quran itulah yang puan-puan bawa sejak dari awal pertemuan kita. Ada tak ayat 160 surah Al-An'am? Muka surat 150. Ayat 160 ya. Buka je terus muka surat 150. Ada tak kita garis? Garis kan? Nampak ini tak diberikan kepada umat lain. Satu kebaikan dibalas. Nampak? 10 kali ganda. Setiap hari mari datang ke surah An-Nur ini masuk RM1. Darabkanlah. Itu minimum. Dalam ayat yang lain tentang sedekah ni dia boleh jadi satu akan jadi berapa ni? 700 tangkai. Dan sebenarnya bukan 700. Hujung ayat tu lagi Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh mengganda-gandakan. Unlimited itu tidak dapat kepada umat yang sebelum ini. Jadi sekarang nak umur panjang ke nak cepat? Nak umur macam mereka ke ataupun sudah-sudahlah Ustaz? Nampak? Sebab tu bila tiba hari lahir kita kan, kawan tu ucap apa dia, birthday kita. Biasanya orang kita apa dia? Nama ulang tahun kelahiran kan? Moga apa dia? Tu bila kawan duk ucap macam tu, tanya pada diri, berapa panjang lagi umur aku nak ni, ya Allah, ya Allah. Balas balik ke kawan yang bagi ucapan tu, kau nak umur aku panjang mana? Ni pun dah payah dah ni. Tu penting. Tambah sikit lah bila bagi ucapan kat kawan tu. Umur yang ada barakah, keberkatan, sihat tubuh badan, kuat sedap. Nampaklah ucapan orang Islam tu beza dengan ucapan kawan-kawan yang bukan Islam tu. Kamu sebut sama lebih kurang. Baik, kembali lagi buku kita. Nampak dua ni kelebihan. Tadi Al-Qadar, ni ayat 160. Satu baik dibalas 10. Satu sayyiat jahat dibalas 1. Zaman Nabi yang terdahulu, diorang buat satu dosa jenayah, mari datang depan Nabi mereka, kena bawa binatang sebelihan tu. Kalau hari ni kena bawa lembu kambing macam mana tu? Pingsan. Fakir miskin kita. Mana pergi duit kah? Habis semua gaji bayar ke kambing lembu. Ada dosa yang saya buat. La ilaha. Maha baiknya Allah kepada umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau tak rasa juga tak tahu nak cakap apa. Cannot brain. Boleh turun lagi di bawah. Anak pandai seterusnya, asas ajaran para rasul. Kita tengok ayat ni ya. Ayat 50 sampai 56 surah Al-Mu'minun. Apa maksud asas ajaran para rasul? Maksudnya daripada rasul yang tadi Nabi Nuh kan, sampai kepada Nabi kita, dia ada persamaan dalam dakwah, dalam ajaran mereka. Tu apa persamaan mereka tu? Mari buka surah Al-Mu'minun tu ayat 50. Muka surat Al-Quran 345. Jumpa anak panah tadi kita tu kan? Asas ajaran para rasul kan? Ayatnya pendek ya sebenar. Al-Quran muka surat 345. Perhatikan terjemahan ayat 50 saya baca. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai satu bukti yang nyata
bagi kebesaran kami. Sebab Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran yang tinggi, yakni tempat yang tenang, rendang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Itu kan tempat Maryam melahirkan Isa. Dulu kita dah sebut dalam surah Maryam dan juga dalam surah Ali Imran. Itu kisah keluarga Imran. Anaknya bernama Maryam, cucunya bernama Isa. Sambung 51. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik. Ni daripada dulu sampai sekarang Allah mengingatkan kita makan makanan yang, saya tak tahu macam mana tadi bangun subuh kan, sebab janji dengan wife lagi ada masa lepas pasar ke pergi cari barang kan. Ni perempuan mungkin nampak ni di Ion Mall ni, section 13 tu kan. Ion Mall ramai orang kan hujung minggu kan. Dia masuk saja tu perasan tak ada kedai yang ramai, kedai makan, ramai orang berkumpul ke situ. Ambil dulang kecil, ambil penyepit. Saya tak nak sebut. Ni ada kamera ni. Saya tak nak sebut. Anda sebut tak masuk kamera lah. Cuba cek. Restoran-restoran yang pelik-pelik kita tak pernah dengar dekat mall-mall ni kan. Cuba cek. Bab tu tak ada lagi. Ada yang kata masih dalam permohonan. Apa tak ada makanan lain ke orang kita ni? Benda tu jelas. You tekan je dekat website JAKIM tu jelas. Ini ada, ini tak ada, ini ada proses. Kenapa tergamak beli tu? Kerana makanan kita akan menjadi mengalir. Itu yang penuh surau masjid ni. Ui, first time dengar. Kat mana tu puan? Section 10. Tengok tu. Shah Alam tu banyak tu. Saya terbaca satu, mana lah orang duk tulis, paling banyak kedai mamak ni memang di Shah Alam. Tadi saya lalu sebelah Karangkraf tu, ARR Bistro. Itu kawan saya owner dia tu. Real kawan saya lah. Itu dipersilakan lah. Itu owner dia memang kawan saya. Kalau anda nampak dalam Selangor ni ARR Bistro. ARR atau okey lah. Restoran mamak. Tadi tu kat sebelah Karangkraf. Ada 2 kedai mamak. Ada 2. Dia dah sampai ke Ijuk, baru buka di Ijuk. 15 kan? Hati-hati. Depan Pro 2, dekat kat situ ada Pro 2 punya servis kan? Opposite dia, betul-betul depan tu. ARR Bistro. Tu kalau nak try, gilah ke dia. Tu kawan saya real lah. Dia turun-temurun daripada ayah dia datang dari India. Raya saya pergi rumah dia. Orang kaya. Maknanya apa dia? Ni dalam ayat 51 ni. Allah dah perintahkan para rasul bagi tahu kat umat makan makanan yang kita sebut apa dia? Halalan. Ada bukan halal saja. Halalan tayyibah. Kenapa makan di sini? Ramai orang makan, okey. Maknanya hari ni ada orang makan sebab orang lain la ilaha illallah. Saya pernah tanya dekat Ion Mall tu, restoran tu saya tak pernah dengar. Selamba je, nakal. Saya pergi tanya, kan dia biasa restoran mahal ni ada orang berdiri depan tu kan, staff dia kan. Dik, restoran ni dah dapat sijil halal dah belum? Direct je saya tanya. Dalam proses bang. Berapa lama rasa-rasa proses tu? Mana dia tahu? Dia budak jaga depan je pun. Nampak? Bila dia jawab macam tu, dalam proses, apa kita yang orang Islam ni tak ada makanan lain ke nak boleh cari ni? Sampai yang macam tu juga nak diserbu. Penuh. Bahkan kadang tu kena beratur lagi kat luar tu kan. Ni kesan dia jadi malas. Dia jadi surau masjid penuh kita sebut tadi. Faham hidup? Sambung lagi ayat. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik. Minat tayyibat. Kalau kita tengok bahasa Arab tu kan. Kemudian apa lagi arahannya? Dan kerjakanlah
Nampak tu kesan. Di sini nak bagi tahu macam ni. You makan benda yang halalan thayyiban, dia jadi kesan suka ataupun berperangai yang baik. Suka buat baik dan automatik perangai you baik. Maaf. Antara sebab bila dalam agama kita dilarang makan makanan yang yalah, macam disebutkan dalam surah Al-Ma'idah yang lepas, khinzir, kalbun, anjing. Yalah, makanan-makanan yang haram kita sedia maklum ni. Dan juga disebutkan dalam ayat itu bangkai, hurrimat alaikumul mait, bangkai, waddam, hisab darah. Itu semua sebenarnya memberi kesan. Dan binatang yang buas yang berkuku. Macam burung boleh makan. Tetapi kalau burung helang, tak boleh. Sebab dia berkuku. Sebab dia memberi kesan. Perangai dia tu akan bawa ke kita yang memakannya. Saya tengok satu video lagi kat Thailand lagi dahsyat. Dia makan tikus. Saya tak cerita kot dekat perempuan di sini. Yang hari tu pesta buku Kuala Lumpur kan. Yang baru lepas tu kan. Saya dah cerita belum? Anak orang asli tu kan. Dia makan apa? Monyet dan ular. Anak saya cuit. Makan apa tu? Minta mak tanya dia, mak dia masak apa? Dia masak sup. Monyet dan ular. Nampak? Jadi nampak ni. Dalam ayat ni jelas. Makan yang baik. Dia jadi kita senang buat kerja yang sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Tapi jangan lupa tau. Walaupun ayat ni sebut tentang makanlah makan yang baik. Orang kita hari ni bila sebut khinzir. Jelas dia tahu tu haram kan. Tapi rasuah dia ambil. Nampak tau? Faham tak ni? Bila rasuah tu dibawa masuk, duit yang tak halal dibawa masuk ke dalam rumah, dia pergi tak beli makanan yang halal, makanan yang boleh dimakan. Sebenar makanan tu jadi makanan yang jangan ingat yang haram itu saja makanan yang dilarang. Hasil tu mari mana sebelum nak beli barangan yang halal tu. Mari mana tu. Itu pun berlaku. Kan? Jangan pandang pada satu lapisan sahaja. Makna makanan yang baik, yang halal itu pergi kepada sumber itu tadi. 52. Dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu. Agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Di sini jelas ya ayat 52. Perempuan yang dirahmati Allah. Daripada Nabi Adam. Daripada Adam, Idris, Nuh tadi kita sebut Rasul yang pertama. Sampai kepada Nabi kita SAW. Mereka saat jumpa dengan manusia. Mesti akan cakap ni ayat 52. Sembah hanya kepada Allah. Iaitu tauhid. Jaga akidah. Itu mesti. Cerita yang pertama mereka mesti sebut kepada manusia yang mereka jumpa adalah akidah. Tauhid. Kepada Allah. Sembah hanya kepada Allah. Cuma syariat je berbeza. Apa maksud syariat dalam bahasa Melayu kita perempuan? Cara. Ya, solat kita tak sama dengan solat mereka umat yang terdahulu. Puasa kita tak sama. Syariat je berbeza. Tapi matlamat sama iaitu sembah 53. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Adakah mereka fikir bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Kami memberikan bererti bahawa kami memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Tidak sama sekali. Balla yash'urun, tetapi mereka tidak menyedarinya. Ada dua cerita. Daripada ayat 53 sampai 56 ni ada dua cerita. Cerita yang pertama saya ulang balik ayat 53 sampai 54. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa, kan? Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, pada diri mereka masing-masing. Pada ayat 53 ni pun saya nak pecahkan lagi dua hal. Dengar baik perempuan. Dia macam ni.
Pecahan yang pertama, bila kita ambil tadi kisah Nabi Nuh kan. Sebab tadi atas tu ada kisah dia tu. Dia bawa ajakan dakwah dia sama. Sembah Allah, makan yang baik-baik, jangan syirikkan Allah. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jelas. Ni terpecah kepada beberapa golongan. Dalam ayat 53 ni, pecahan yang kedua pula zaman kita hari ni. Mari sekejap faham. Malam tadi saya balik kuliah. Nak tidur awal. Sebab pagi ni ada kuliah subuh dulu kat section 2. Dah sampai 11.45. Pusing ke kanan tak boleh, pusing ke kiri tak boleh. Tak boleh lelap. Rasa-rasa kenapa? Saya pegang phone lah. Kenapalah benda ni berlaku? Sesama asatizah bergaduh lagi. Saman ni saman ke dia. Tu saman balik. Yang ini menang. Kena sampai juta. Agak viral jugalah semalam. Pasal apa you tak boleh selesaikan sendiri dekat luar? Maksudnya kalaupun anda A dan B ni ada masalah, selesaikan mahkamah, settlekan macam tu. Jangan dibawa ke dalam media sosial. Dia bila bawa ke dalam media sosial, dia ni ada follower, dia jadi apa rasa puan? Kumpulan ni dia kata dia yang betul. Kumpulan sana dia kata yang betul. Ini yang menang, dia ada follower. Bila dia letak, dia kata dia menang. Pam, mari datang follower dia padanlah muka, ambil engkau. Macam-macam perkataan negatif. Kesian. Cuba bayangkan yang baca tu kan. Orang-orang yang bukan Islam. India dalam negara kita. Cina yang dalam negara kita. Satu lagi apa dia yang tengah viral? Rohingya yang baca. Dia tengah viral kan. Cuba dia baca. Ni geng-geng yang kata mengajar orang ni duk bergaduh sampai ke media sosial ajak dia punya follower. Tu apa rasa perasaan diorang? Rasa-rasa apa yang diorang akan terfikir? Mana jawapan? Saya banyak kali je tanya. Mana jawapannya? Apa diorang rasa? Apa benda ni kan? Jadi tak boleh tidur sampai 11.45. Dia ternyang-nyang. Saya fikir sampai ke tahap, dibayangkan kalau orang Cina dan India yang baca ni. Kita marah kan? Mereka duk buat kuih, kata kat tanah haram. Kita marah bila kumpulan ni ganggu agama kita kan? Tapi kita sendiri. Tu tadi pagi dekat surau Ansar itu mereka sampai surah Quraisy. Baki lagi 8 surah saja lagi. Kemudian dah tak datang tempat tu. Sama lah kat sini habis dah tak datang. Apa maksud Quraisy? Ulang balik. Apa maksud Quraisy? Kan hafal surah tu kan? Li'ilafi. Quraisy tu ada makna. Dia bukan hanya bangsa. Quraisy kita tengok kamus maknanya adalah penyatuan. Menyatukan. Jadi apa yang jadi ni yang bergaduh-gaduh ustaz ni, saman menyaman ni. Di mana titik penyatuan tu? Kesian ke orang awam kan? Itu menjadi fitnah balik tu. Apa tak boleh settle di luar ke? Oh yang buku dia tu? Confirm sesat lah. Terus terang lah. Saya tengok buku tu. Bukan saya pegang buku tu lah. Bila muka surat yang dia campur adukkan ayat Al-Quran surah Al-Mulk tu kan, confirm sesat. Oh ini kalau kat negara Arab ni habismu. Pancung. Dia buat buku motivasi tak silap saya untuk wanita kan puan kan? Buku motivasi untuk wanita. Dia masukkan ayat-ayat Al-Quran. Dia campur adukkan macam ayat baru tau. Kita ngapal Quran. Sekilas pandang pun tahu tu bukan ayat. Dia cipta ayat lah. Surah Al-Mulk pula confirm kita semua hafal. You nak main-main apa kita baca setiap malam. Tu tinggal lagi kita tunggu polis ke JAKIM ambil tindakan ataupun tidak. 20,000 naskah sudah terjual. Atau bayangkan yang mengamalkan tu. Hati-hati. Dia sebenarnya sebelum ni pun dah ada kes dia. Kan?
Baik eh? So tadi ayat 53 tadi ada dua pecahan ceritanya tentang manusia berpecah kepada beberapa golongan. Maka Allah kata 54, maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Kalau tak nak kembali ke jalan yang benar, balasannya nanti di hari akhirat. Itu waktu yang ditentukan tu maksudnya akhirat. 5556, adakah mereka fikir bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu bererti kami memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? No, tidak. Itu adalah istidraj. Faham tak ayat 5556 ni? Ayat 55-56 ni macam ni. Ada orang dia tak rasa dia berada dalam kesesatan. Tu contoh tadi ya, puan tu sebut tu. Okey je aku. Apa dia? Kuat sikit puan nama. Nama dia siapa tadi? Tijana. Aisyah Tijana. Tu nama famous dia. Kesian. Yang kita kesian ada orang nak berhijrah terjumpa buku macam ni yang kita kesian. Sebab dia ramai follower. Masuk ayat 5556 ni macam ni. Ada orang dia berada dalam kesesatan. Sebab tadi kan ayat atas tu hujung tu kesesatan kan, ayat 54 tadi tu kan. 5556 ni maksudnya orang tu berada dalam kesesatan tapi semua nikmat dia ada. Kereta rumah besar, sana sini melancong apa semua. Aku okey. Yang kau kata sesat tu, kat aku tu kenapa? Aku kaya lagi banding kau. Allah kata apa dalam ayat ni? No. Itu sebenarnya bukan kebaikan-kebaikan. Bukan. Itu apa maksud istidrat yang perempuan faham? Yang Allah berikan kepada dia, rupa-rupanya itu adalah lagi cara untuk dia jauh daripada Allah. Istidraj. Itu yang kita kena berhati-hati. Jangan ditayang-tayang. Dari mana datang sumbernya? Kemana nak digunakan? Semuanya ini akan dipersoalkan. Itu jelas tadi ajaran asas, ajaran para rasul. 50-56 cerita tentang makan yang baik-baik akan menghasilkan tindakan yang baik-baik. Dan kemudian mereka sering mengingatkan, para rasul ingatkan kepada kita, jangan syirikkan Allah, sembah hanya kepada Allah. Anak panah yang di bawah lagi, siapa dapat nikmat yang sah? Ayat 57 sampai 67. Orang yang pertama, kan nampak anak panah tu kan? Dalam buku kita kan? Orang satu, apa dia? Sentiasa gerun, memikirkan balasan Allah. Cuba tengok ayat 57. Ciri orang yang beriman, dia sentiasa ingat hari kiamat. Dia takut. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut azab kerana Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Itu orang yang pertama. Maknanya, apa yang dia nak buat ni, berhati-hati. Apa balasannya? Dia dua je perempuan. Jika tidak dikenakan balasan di dunia, pasti nanti akhirat tak akan terlepas. Ada orang dia boleh terlepas hukuman di dunia, tetapi dia kena ingat, tak ada seorang pun akan terlepas di hari. Orang yang kedua, yang mendapat nikmat yang sah, iaitu orang beriman dengan kitab yang diturunkan. Ayat 58. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Sampai 4. Orang yang keempat, orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Tentang syirik ni kita dah pernah sebut, ulang sedikit, dalam surah Ibrahim yang lepas. Saya kira masih ingat dah tu. Setelah selesai sempurna pembinaan Kaabah, Nabi Ibrahim bina dengan anaknya Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ayat 35 surah Ibrahim itu. Selain dalam surah Al-Baqarah pun ada. Dia kata dalam surah Ibrahim itu, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala banyak telah menyesatkan manusia. Sesiapa yang ikut aku selamat, siapa yang tidak ikut aku
dia akan sesat. Dan Engkau wahai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cerita syirik al-asnam berhala. Al-asnam berhala. Dalam tafsiran disebutkan berhala bukan hanya semata-mata macam patung binaan tu. Kena ke zaman kita ni maksud berhala, dia ada maksud yang kedua. Kalau asalnya makna asnam itu adalah patung binaan berhala tu. Dan tadi kita sebut Nabi Ibrahim ayah dia yang buat berhala. Akhirnya dia pecahkan berhala itu juga. Kemudian zaman Nabi kita SAW, berapa berhala berada di sekitar Kaabah? Di awal Islam di Mekah itu 360 berhala ada tu. Maknanya faham kita makna berhala yang pertama tu binaan. Tetapi ada tafsiran yang saya kira sangat sesuai dan tepat. Yang dimaksudkan berhala yang kedua adalah apa-apa objek yang manusia ke mana-mana bersamanya. Apa-apa objek yang manusia pada zaman itu banyak menghabiskan masa dengannya. Faham ke faham tu? Apa yang faham tu buat? Nampak? Siapa yang tak bawa phone, angkat tangan dalam surau ni. Jangan cek pasal. Majoriti bawa Dia bukanlah salah. Yang problemnya salah semalam khutbah Jumaat dekat Turki saya tengok. Tengah khutbah kan. Khatib tu, dia tengah khutbah kan. Dia buka phone dia. Dia buka live. Dia punya Facebook dia. Dia rakam. Jangan dibuat kat sini. Dia rakam jemaah dia. Kenapa dia rakam? Dia geram. Jemaah dia depan dia ni sedang main phone. Ramai sedang main phone. Dia cakap, aku nak tunjuk kat dunia. Sedang aku bagi khutbah ni, korang sedang buat apa? La ilaha illallah. Okey tak khatib macam tu? Okey ya? Okey. Negara lain lagi lah angkat ni senapang lagi tengah bagi khutbah. Zaman Rasulullah angkat pedang masa bagi khutbah. Kita baru bukan kayu. Tu yang banyak tidur tu. Seronok dengar khutbah dia orang. Sama main phone. Sedih kan? Semalam saya solat kat Ijuk pun sebelah saya main. Entah. Aku fokus. Sebab kalau saya tegur lara ke saya. Kita tegur pun tak boleh. Sian orang kita. 15 minit pun tak boleh nak buka telinga. Seminggu sekali, sebulan 4 kali. Kalau tu pun tak mampu, itulah, tahulah apa alamatnya. Malang sekali. Berjaya tak Yahudi? Ya. Dia tak perlu hantar senjata, tunggu depan surau masjid kita. Dia hantar teknologi. You culas gagal. You lalai dalam solat Jumaat. Faqad lagha. Siapa yang problem masa khutbah, khatib sedang beri khutbah, sia-sia Jumaat dia pada hari itu. Kembali tadi. Yang tadi Nabi Ibrahim sebut tu kan. Jadi tafsiran yang kedua, berhala adalah apa-apa objek yang pada zaman tu nanti kalian nampak manusia sentiasa bersama dengannya dan menghadap ke dia dan sampai melalaikan dirinya ingat Allah. Aduh ni. Sebab smartphone pun bergaduh suami isteri. Cerai-berai. Dia game, main judi online. Ada 3 minggu lepas acik tu report kat saya, mari Ustaz nak cakap sikit habis kelas 5-10 minit, janji 5 minit 15 minit dengar dia cakap. Dia ngadu lah sampai nangis. Anak saudara dia perempuan, suami dia tu main judi online. Kesian. Saya kata macam ni sebenarnya ramai cik yang macam ni. Gaji dia bukan kecil Ustaz, besar. 8-9 ribu habis ke judi online. Ni rumah tangga orang Islam kita pada hari ini. Sian ke isteri, kesian ke anak. Hancur. Nampak tu? Smartphone. Hancur. Dan maksud juga berhala ini adalah manusia. Mengagungkan manusia. Tampal dalam bilik dia artis sekian, pemain apa dia? Bola sepak sekian. Nampak?
Hari-hari masuk bilik, nampak. Bangun tidur 6. Nak pergi tidur 6. Akhirnya dia anchor. Tahu anchor? Dia macam sauh kapal. Pam, parking ke dalam kepala. Time solat pun teringat. Time baca Al-Quran pun Itu berhala moden semua ini. Antaranya anak-anak Melayu kita yang perempuan ini. Apa artis yang mereka gila-gilakan? Encik K-pop. Marah benar. K-pop ni. 2 minggu lepas. Dia terpekik terlolong dengan anak Melayu tu. Bertudung tu dekat KLIA. Datang. K-pop tu datang. Sambut dekat situ. Saya tengok video tu. Konsert tu 2 malam. Kat KL. Pergi. Tiket paling murah 600. 13-14 Disember yang akan datang. 6 bulan ke depan ni. Lagi besar konsert K-pop tu. Kumpulan nombor 1 dari Korea. Apa nama kumpulan nombor 1 tu? Jawab. BTS. BTS tu apa dia? Bandar Tasik Selatan. Nampak? Tiket dia puan habis sold out. Habis. Paling murah 615. Paling depan sebelah pentas tu 5 ke 6 ribu sold out. 2 malam. Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin. Menjadikan manusia sebagai idola Tuhan ataupun berhala moden. Itu kita akan sentuh nanti kisah berhala moden ataupun artis ni dalam surah Asy-Syu'ara. Dekat dah ke depan sikit lagi. Boleh? Orang yang ketiga, tidak pernah mensyirikkan Allah. Orang yang keempat, takut jika sedekah mereka tidak diredai Allah. Macam mana ayat tu 60 tu. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut. Kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada. Ini dah boleh praktikal, boleh mulakan. Tadi tabung mana tabung? Habis jalan. Pusing balik kali yang kedua. Perasaan ni kena ada tau. Ulang balik. Ni, saat orang-orang yang beriman ni, saat dia memberikan, yang ni nak bersedekah itu, hati dia kena apa dia? Rasa takut. Kenapa kena macam tu? Kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Apa maksudnya? Bila tabung ni mari sampai ke kita masukkan kan? Kena rasa macam ni takut. Ya Allah, jangan ini kali terakhir ni nak masukkan ni. Takut tu. Siapa boleh jamin besok nanti dia jumpa lagi tabung yang tadi bergerak tu? Faham soalan? Tak boleh. Besok ada kuliah tak ada kan? Bila lagi kuliah? Paling dekat Muslimat? Esok ada lagi? Ahad pun ada kuliah. Dah bila rehatnya hari-hari ada kuliah? La ilaha illallah, hebat nak. Ada lagi besok? Siapa yang tadi kata ada besok lagi? Bila rehatnya puan? Hari-hari pergi kuliah? Bagus, seronoknya lah. Tu datang seorang lelaki tu. Mari datang tanya kepada Imam Ahmad. Kenal Imam Ahmad? Hambali. Imam Ahmad Hambal. Kata dia, Tuan, kami penat. Saya penat. Lah, hai. Ni balik ni. Lepas Zuhur ada orang ketuk pintu puan. Kenapa kak? Saya penat. Pelik tak kita? Pelik lah. Kau penat apa nak ngadu ke aku? Imam Ahmad kena jawab lah. Dia imam kan. Dia tanya. Kenapa yang penat tu kenapa? Lelaki tu jawab. Kita orang Islam ni dari bangun tidur. Laki pula kena pergi jemaah. Sagi balik nak kena siap anak-anak di sekolah. Fikir sarapan tu apa, keluarga pergi kerja. Seronok kerja kena berhenti pula Zuhur. Yang penting penat lah sampai tidur tu sampai malam penat.
Akhirnya dia tanya kepada Imam Ahmad, mata raha, bila kita rehat ni? Power juga soalan kan. Tahu apa jawapan Imam Ahmad? Ingat sampai bila-bila kan jawapan dia ni. Orang Islam tidak ada rehat. Tu yang tadi kelas esok pun ada tu. Orang Islam bila dua kakinya benar-benar berada di dalam syurga, itu baru kerehatan. Nampak? Power tak ayat dia? Penat. Sebab itu setiap yang kita buat, urus rumah tangga, anak-anak, cucu, sebut di hujung itu lillahi, baru mari datang pahala. Dia kalau duk urus rumah tangga, urus suami, yelah urus, aku je lah. Kalau duk ungkit-ungkit tak di hujung itu lillahi ta'ala, tu confirm penat. Confirm penat. Dia bila semua urusan kita lillahi ta'ala, Allah akan bantu perdahkan. Jumpa je jalan keluar. Dia jadi mudah. Percaya. Urus anak-anak, kerah dia solat, kerah dia ngaji. Ya Allah bantu. Ini semua untukmu, untuk agamamu. Mesti Allah akan lembutkan hati dia. Hati pasangan kita milik Allah. Hati anak kita pun milik Allah. Dia yang boleh. Allahumma ya muqallibal, berbolak-balikkan. Itu kan kita doa tu. Boleh kan? So kelas mesti setiap hari la ilaha. Hebat tu. Dah bila penceramah tu nak rehat? Dia pun nak berjalan juga. Boleh kan? Takut jika sedekah mereka tidak diredai Allah. First, masa kita bagi tu nak kena jaga ikhlas. Kedua, kita kena rasa takut, ya Allah jangan ini yang terakhir. Dan nanti dalam hujung Al-Quran surah Al-Munafikun, orang-orang yang dah berada di alam barzah, jika Allah berikan peluang bangkit naik semula ke dunia, apa amalan yang mereka nak buat tu? Satu je amalan, apa dia? Ada dia kata nak jumpa malam Al-Qadar, macam tadi kita tu, nak baca Quran, dah. Nak sedekah je. Tahu? Maknanya kalau kita pergi di tepi kubur, mana tanah perkuburan yang paling dekat section? Pergi ke dia, tiba Allah bukakan hijab pendengaran kan. Mesti kita dengar. Yang hidup, tolong sedekah banyak sikit. Kami dah tak ada peluang dah. Tu ayat 100 surah Al-Mu'minun. Cantik, kita dah memang berada pada surah Al-Mu'minun. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 100. Tu laju terlintas di fikiran tu. Alhamdulillah. Ayat 100. Dia 99 dan 100. Tengok ayat 99. Hatta, jumpa kan? Ayat 99 kan? Hatta iza ja'a ahadahumul al-maut. Kematian. Kematian. Perhatikan terjemahan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian ke atas salah seorang daripada mereka, dia berkata, ni doa gini dia. Ni yang dah mati ni, dia doa macam ni tau. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kenapa tu nak kembali ke dunia tu, kenapa? Sambung ayat seterusnya 100. Agar aku dapat berbuat kebaikan. Bila rujuk kebaikan ni, dia nak buat satu sedekah kebaikan. Itu dalam surah Al-Munafikun. Agar aku dapat buat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Allah jawab apa dia? Kalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tak boleh kembali ke hidup. Habis. Tempoh peluang anda sudah habis. Sesungguhnya itu adalah dalih. Alasan je. Itu semua alasan yang diucapkannya sahaja. Di hadapan mereka hanya ada barzakh. Barzakh ni apa dia terjemahan? Pemisah. Dinding. Pemisah apa dia? Antara dunia dan akhirat. Ini kan saya angkat 5 jari saya. Alam roh kita dah selesai. Alam rahim ibu kita dah selesai. Sekarang kita berada di alam dunia. Lepas ini alam bar. Kenapa namanya alam barzakh? Alam pemisah. Pisah apa dia? Tak boleh kembali ke dunia dan tak boleh cepat nak ke hari akhir. Boleh tak orang dalam kubur tu sekarang, kiamatlah cepat? Boleh tak? Boleh. Dia dipisahkan. Tunggu sampai tiupan sangkakala yang kedua. Itu maksud alam barzakh. Sebab tu namanya barzakh, pemisah. Habis kan?
Di hadapan mereka ada barzah-barzah, ada pemisah-pemisah. Sehingga bila semua ni? Pada hari mereka dibangkitkan ila yaumi yub'asun, hari kiamat. Ni kan tadi saya angkat jari kan? Ni yang tengah ni alam dunia yang sedang kita ada ni. Nama tempat bumi ardun, nama alam dunia kan? Nama alam ni barzah, tempatnya namanya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kubur-kubur. Baik. Kemarin kot saya jumpa satu posting tu, saya ambil, saya letak dekat WhatsApp status saya. Bagus posting ustaz tu kan. Nama dia pun Firdaus. Orang nama Firdaus ni baik-baiklah, insya-Allah. Saya ambil, saya share lah kan. Dia letak gambar pemandangan Bukit Bukau, kemudian ada jalan raya, kemudian atas jalan ni ada van jenazah warna putih. Van tu menghadap ke bukit tu. Belakang van tu macam kita ni ada tulis van jenazah, betul tak? Tulisan warna hitam atau hijau kan? Okey, ustaz tu dia letak macam tu, kemudian dia buat ayat sikit kat situ. Mereka dalam perjalanan yang dah selesai dengan peperiksaan. Kita yang hidup masih berada dalam dewan peperiksaan. Faham tu? Mereka yang dalam van jenazah ni dah keluar daripada dewan peperiksaan. Boleh budak-budak SPM ni dah habis waktu, dia kata. Ni pengawal peperiksaan SPM tu, tamat waktu ya. Bahasa Melayu kertas 2, tamat pukul 12. Pukul 12 suku dia masuk balik dewan. Nak jawab lagi kertas soalan tadi, boleh tak? Boleh ke boleh? Mana boleh? Itu SPM, sijil pelajaran Malaysia. SPM lagi penting, sijil Padang Syah. Lagi penting. Pesan kat anak yang ambil SPM, cucu ambil SPM tu. Bang, kak, SPM kau ni dunia je. Ya buatlah betul-betul. Tak apa lah untuk kerjaya kan. SPM lagi penting, sijil apa nak bawa depan Allah. Maknanya sekarang ada orang depan saya ni, berapa puluh tahun dia dah berada dalam dewan peperiksaan ni. Malu pula nak jawab. Masing tak mengaku pula. Nampak tak? Suka ke lama dalam dewan peperiksaan tu? Mana ada orang suka kan? Nampak? Buat baik-baiklah ketika kita masih berada dalam dewan peperiksaan. Mereka yang belum lagi dikebumikan tu, dalam van jenazah lagi tu, itu pun dah tak dibenarkan menjawab kertas soalan. La ilaha illallah. Tamat dah habis dah. Ada yang tak keluar-keluar lagi dewan peperiksaan ni. Alhamdulillah. Minggu lepas isteri saya punya anak murid, isteri saya guru kelas. Anak murid dia tingkatan 3 meninggal. 15 tahun. 15 tahun je di dalam dewan peperiksaan. Kena langgar motor. Dia bawa motor, dia langgar kereta. CP-CP orang nak azan solat Jumaat minggu lepas. Bila kita dengar orang dah meninggal ni, sebenarnya banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, habiskan di bawah tu sedikit lagi anak panah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka tolak, itu sifat satu warna hijau tu. Allah dah beri pendengaran, penglihatan dan akal, mereka tidak gunakan untuk tambah keimanan. Allah berikan kepada kita, mengurniakan kepada kita zuriat. Ada orang kahwin lama tak dapat? Lah, hai sianan. Itu kena muhasabah masing-masing. Dan jangan salahkan Allah. Ada hikmah yang kita tak tahu. Kan? Ada orang dapat anak, rupanya anaknya mendekatkan lagi dia ke neraka Allah. Na'udzubillah. Ada. Itu sebablah kisah yang semalam kita baca surah Al-Kahfi. Nabi Khidir pergi bunuh budak tu kan. Kan semalam baca surah Al-Kahfi macam tercengang pula. Itu kan ada kisah kan. Nabi Khidir bunuh. Terkejut kan Nabi Musa kan. Kenapa you bunuh? Kata Nabi Khidir, nanti dia bila dah besar, dia akan rosakkan ibu ayah dia. Dia nak rosak seorang. Tu kalau dia berjaya rosakkan ibu ayah dia, tak ke ketiga-tiga ke neraka tu? Jangan pula cari budak yang nakal-nakal kita pergi buat hal kat dia pula lagi siang nanti. Tu Nabi Khidir je ilmunya. Nampak tak? Jadi ada orang yang dah dikurniakan zuriat. Itu amanah. Sifat yang ketiga, Allah SWT menghidupkan dan mematikan. Kita dah banyak cerita tadi tentang kematian. Sifat yang keempat, Allah menukarkan malam siang, siang kemah. Semua itu kebesaran-kebesaran Allah.
saat kita masih melihat semua itu, puji Allah, tasbih dan zikir, besarkan Allah, boleh meningkatkan keimanan kita. Saya kira sampai di situ saja sempat kita kongsikan pada hari ini. Hamba sahaya. Dia bukan zaman jahiliah aja, zaman Islam pun, awal Islam pun masih ada. Maknanya dia boleh buat macam isteri dia. Dia boleh bersama. Semuanya. Apa ayatnya bahasa Arab? Wallazina hum li furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat, kan? Itu hamba sahaya. Aw ma malakat aimanuhum. Itu hamba sahaya. Memang dibenarkan awal Islam. Kemudian dimansuhkan kebenaran itu. Jangan pula hari ni ada, siapa isi dalam rumah ni? Perempuan mana? Hamba sahaya saya. Itu tak ada lah zaman sekarang. Ni buku siapa tadi duk pinjam? Bawa balik pula. Baik, terima kasih semua yang hadir. Mohon maaf kekurangan terkasar bahasa, panjang umur murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Pesanan saya yang tegas, ingatkan anak-anak dan keluarga kita, jaga Al-Quran, jaga solat. Apa yang nak dimakan? Kemana restoran yang nak dipergi cari tu? Jangan tengok viral dan trending. Semak terlebih dahulu. Makan makanan yang halal dan thayyiban. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tunggu kafaratul majlis suratul Asr.